فذكرني على كنتي إلى كلمة كلام فأكلت رب اشرح لي صدري وجعل صدرا على ذكري ويسر لي أمري إنك على كل ذكري وأحلل عقدة من لساني واجعل عقدة من قلبي يسر قولي بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فتح المرسل رحمه الله: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى. قال كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم 3 أيام يموت. ولقد صدق، فإن غذاء القلب العلم والحكمة وبهما حياته، كما أن غذاء الجسد الطعام، ومن فقد العلم فقلبه مريض وماته لازم. Kita belajar hari ini bahagian fadilat belajar. Sebelum daripada kita belajar fadilat belajar ini, menjawab ayat itu fadilat ilmu, kelebihan ilmu untuk dapat dia menolak. Bila ada ayat pada kita itu ilmu baru yang baik, baru yang begitu, baru yang begini, maka dia ajak kita sudah belajar. Dalam minggu lepas, dia sebut ayat-ayat dan hadis-hadis, dia semuanya menggalakkan kita, memberikan kepada kita supaya kita belajar. Apa namanya? Akhirkan secara itu, Abu Darda itu, Al-alim wal-muta'alim musyarikan fil khair, wa syairun nafi hamadin la khair fihi. Orang alim dan orang yang mengaji, tuk guru dan anak murid, kata juga tuk guru dan anak murid, kedua-duanya sama-sama berkongsi dalam buat kebajikan. Tuk guru pun buat kebajikan kerana dia mengajar, anak murid pun buat kebajikan juga kerana dia mengaji. Wasairun nasi hamadun la khair fihi. Tapi lagi orang ramai-ramai hak mengaji atau tidak, hak mengajar atau tidak, hamadun dikata la khair fihi, tak ada kebajikan setiap apa. Kalau satu orang yang mengaji atau tidak, mengajar atau tidak, maka yang itu kira kembali pada sampuk tak ada bayar kebajikan. Jadi supaya kita ni ada harga di pandangan Tuhan di akhirat ni, kita kena hati kita begitu bahawa kita ni masuk dalam bahagian yang mengajar atau masuk dalam bahagian yang mengaji. Itu mana-mana sahaja. Kalau kita ada ilmu, kita diminta mengajar. Dan kalau kita tak ada ilmu, kita kena mengaji. Mengajar atau tidak, mengaji atau tidak, maka kita ni jadi safah. Tak ada sebarang nilai untuk Allah Ta'ala. Walaupun sama-sama kita kapal, jadi kita tinggal sama-sama kita. Dia bukan baik dan berapa itu nilai yang kita sama-sama letakkan. Kataan itu sudah cukup untuk apa panggil, untuk menggalakkan kita ataupun untuk memberikan kepada kita supaya kita ini mengaji ataupun mengajar. Baik, malam ini pula satu orang Fatah, nama dia Fatah Al-Mawsil. Nama dia Fatah Al-Mawsil. Mawsil ini nama bagi satu tempat. Benda ni duduknya di negeri Arab. Petak ni, benda ni satu daripada petak yang banyak keluar ni, Mawsil. Tak apalah, kata yang alim, nama dia Fatah rahimahullah. Kata dia dalam satu ceramah dia, Alaysan marid idza muni'at ta'am wa syarab wa dawa, idza muni'at ta'am wa syarab wa dawa ayamin. Kata dia betul atau tidak kali saya kata begini, iaitu satu orang sakit, bila kita tidak beri pada dia makan, tidak beri pada dia minuman, tidak beri pada dia ubat, maka betul tidak orang ni kalau kita buat begitu dia mati. Satu orang sakit, bila kita tak beri dia makan, minum, ubat, tak beri dia tentulah, sudah dah sakit, tak makan, tak apa-apa, sudah mati. Betul atau tidak begitu? Jadi jawab anak ni, qalu bala. Jawab orang beranak memang dah begitu. Susah kalau sakit, Allah segar kalau tak boleh makan hari ini, mati. Ini kalau sakit, kalau tak ada makan, kalau tak ada minum, kalau tak ada ubat, yang kalau kita tidak beri, dia akan mati. Bila orang akui keadaan, dia pun lipat lagi. Kalau kata-kata kalbu
Idza mun'a anhu al-hikmah wal 'ilm salamata ayyam yakun. Begitu juga hati manusia. Hati manusia, akal manusia bila disekat daripada dia hikmah dan ilmu, tak selama 3 hari dia akan matikan. Jadi kesimpulannya, benar tak nak rakyat ni, manusia ni mempunyai 2 tubuh. Pada sebut sama. Pertama tubuh kasar, berkandang pada makan minum juga. Yang keduanya tubuh halus, berkandang pada makan minum juga. Tubuh kasar kita panggil daging darah sudah malam masuk luarnya orang panggil ini tubuh kasar orang panggil daging darah lenda darah misteri ini. Benar ni kandang pada makan minum. Dia kalau makan minum tak dapat mulut tak dapat tu, maka dengan itu bersihkan letih penyelesai hasilkannya dengan panggil kasar terdapat akhirnya mati. Kerana tak apa benda yang menghayatikan dia, menghidupkan dia. Begitu juga masalah juga datang tubuh halus atau kita panggil jiwa atau panggil roh atau panggil semangat. Tak sengaja Allah Ta'ala bubuh dalam kita ni untuk menyambung kita ni dengan Tuhan, untuk perapat kita ni dengan Tuhan. Pada sebut sama lah, Tuhan ni bahasa jenis tak nampak, nak kerja dia tak elok, nak tengok dia tak elok, nak berapa tak elok. Ini yang dikira, saya manusia hok nampak tengok ni. Manusia hok boleh jamu, hok boleh cekor, hok boleh tengok berapa ni, boleh sambung dengan dia. Maka dia duduk juga dalam kita ni, bahasa benda tak nampak juga. Saya melalui bahasa tak nampak ni lah. Orang yang panggil ruh, orang yang panggil jiwa ni, boleh sambung, boleh kecil, boleh kata dengan Tuhan yang selalu tak nampak juga. Kalau ayat satu badan kasar, boleh sambung dengan Tuhan. Maka harusnya semua sekali makhluk akan muka dunia ni boleh sambung belakang dengan Tuhan. Boleh Tuhan dengan Tuhan, boleh kasih Tuhan, boleh duit Tuhan, boleh kata Tuhan. Sedangkan macam kita kata lembu kubah yang burung beriak ni barang-barang pokok jatuh, makhluk pokok jatuh. Jadi kalau kita manusia ni boleh sambung dengan Tuhan dengan kederak tubuh badan kita gemuk molek tak boleh sambung dengan Tuhan, maka air ilmu gemuk kubah, gemuk gajah, gemuk punya, gemuk batang kayu, gemuk juga boleh sambung dengan Tuhan belakang, mudah sama-sama tubuh, mudah sama-sama pokok. Sedangkan Tuhan ni tidak rasa pokok, tidak rasa tubuh, tidak rasa nampak tengok. Boleh yang demikian, nak serius kita manusia ni boleh sambungnya dia, maka Allah Ta'ala berubah dalam kita ni benda hak lagu dia juga. Benda hak lagu sama-sama tak tengok belakang. Itu Allah panggil ni. Itu dia. Suka kita orang Melayu, bila depan dengan orang putih. Dia cakap orang putih, kita cakap orang Melayu. Jadi bila orang Melayu cakap Melayu, orang putih cakap orang putih, maka kata bila, kita boleh sambung dia. Kerana bahasa lain. Allah boleh sambung juga, kena cari orang, satu orang yang Melayu, terisi orang putih terisi. Barulah boleh. Boleh tinggal di antara dia orang, dia berarti. Itu jadi kedudukan. Apa tu Tuhan ni orang? Jadi hari itu kalau selagi kita hidup saya tubuh je. Masih punya air minum banyak-banyak, hidup, penuh mata. Berapa lagi air, pasal sama-sama, rumah, duduk besar-besar. Berapa benda, tubuh kita nak kita jamin belaka. Tak ada sisi abuk nak pada roh kita. Pada ketika kita jangan dah harap kita boleh dapat dengan Tuhan. Kalau kita tak ada najis liar, tak ada benda, tak ada Tuhan itu, ada di kita. Tak ada panggil roh, tak dapat tengok sedar, tak dengar sedar, tak dapat kita. Ada dulu yang mikir kata Tuhan kita ni. Kalau tubuh badan ni tak jangan ada 3 hari, tubuh badan mati. Begitu juga hati mesti akan mati juga bila buka jamu dia. Jamu hati ni apa dia? Fa'inna rida al-qalbi al-ilmu wal-hikmah. Makanan bagi hati ilmu dan hikmah. Mana-mana orang yang banyak mengaji, dan mana-mana orang yang punya hikmah. Hikmah ni kalau kita bermakna tahu menjaga kredit. Kredit ni bukan kredit cari makan tu. Kredit ni ke hak mana, hak Tuhan suci, hak mana, hak Tuhan suci, hak mana, hak Tuhan suka, hak mana, hak Tuhan luka. Kredit punya kredit yang dapat kita ni jamak berarti. Itu kreditkan yang membawa pada kita selamat akhirat. Jadi kepada orang yang tidak jamu ilmu, tak jamu roh dia ilmu. Mengaji agama, pedek, hati perut dia akan berada seberapa hingga kata tak ada beza di antara benda hak Tuhan marah dengan benda hak Tuhan setuju, benda hak Tuhan luka dengan benda hak Tuhan suka foto yang dia baca tanda jingka ada hikmah. Hati perut yang ni dia sampai kata saksi, maka artinya kita ni tidak jamu hati perut kita dengan ilmu.
Dan dia akan mati juga atas duit kita sifat daripada 3 hari bila kita tidak ganti. Jadi artinya kalau kita hidup 3 hari itu tidak beri pada roh kita ilmu dan hikmah, maka roh kita akan mati sama. Sebagaimana tubuh badan kita bila mati ini berdiri gitu je. Walau gemuk tahu mana, walau kami tahu mana, walau nasi mana, tahu mana, bila mati dia berdiri tak lewat 3 jam sekali. Nak amat air pun tak boleh, nak tengok tubuh rumah pun tak boleh, nak bakar pun tak boleh, nak gerak dia pun tak boleh. Itu juga aktif manusia. Akal fikiran manusia, roh dan jiwa manusia akan berdiri gitu je. Walaupun walaupun tubuh dia sedang malak, walaupun tubuh dia sedang malak, maka dia sendiri tidak ada buah nakak, buah bersambung dia dengan Tuhan tak ada. Bila sambungnya dengan Tuhan dia tak ada dia, maka dia sendiri persambungannya kata lah punya. Bila tak ada Tuhan, maka dia tak ingin kata. Itu berada pun dijamu dengan nasi belah dan akal fikiran. Itu saya kata Tuhan. Sini pucanya maka bila orang ni mati akal fikiran dapat semua, maka dia takut ke neraka, tidak yakin ke syurga, tidak berasa muncul kalau kita buat taat, dan tidak berasa beli besar kalau kita salah buat maksiat. Tak ada berasa ingat ke akhirat, tak ada berasa apa lain daripada kita boleh orang boleh dunia masyarakat. Ini semua tadi berpunca daripada tunah dapat orang lihat, tunah cepat nak pasti ke neraka, tak nak kesudah ada ini kita. Bukan tak ada tak mati. Dia mati tu kalau kita sendiri tidak berani makan tersebut. Dan makanan bagi dia ialah tinggi dan berkemat. Dengan sebab kita tidak tinggal rumah tangga kita untuk nak mengaji, tidak tinggal rumah tangga kita untuk nak cari hikmah, tidak tinggal tangga kita untuk nak mengatur dirinya Tuhan, maka kena rius kita nasi. Bila rius kita nasi, yang maka seperti itu hati sendiri kalau ada selama. Walaqad sadaqah. Yang kita kata memanglah benar kan. Walaqad sadaqah. Dan nanti dia. Sadaqah ada kena dia sendiri. Kena tak ada tadi kata. Orang tadi kata macam ini ada dua. Tubuh ada, tubuh ada. Fa'inna rida al-qalbi al-ilmu wa hikmah. Jangan makan bagi hati manusia menjadi ilmu dan hikmah. Wa bihima hayati. Dan dengan sebab ilmu dengan hikmah lah hidupnya hati tubuh manusia. Karena an-nagda al-jasadi apa? Bagaimana makannya bagi tubuh makannya. Bagaimana makannya bagi tubuh nasi belah, dia tidak makannya bagi ilmu dan hikmah. Ilmu dari adalah ilmu agama. Hikmah ini adalah kecerdikan dan kebijaksanaan manusia. Bukan cerdik kebijaksanaan manusia nak melah orang, nak menipu orang, nak kasih orang. Tidak, cerdik juga ada kita orang panggil. Dia kita kata apa, ditipu pun. Cerdik juga. Tapi cerdik kira akikat kata. Kira orang bahasa balik akhirat. Cerdik ni artinya dia boleh kontrol apa nafsu dia boleh kontrol apa namanya hawa nafsu dia dengan kata dia bertidur, dia boleh mengelak ini daripada neraka, walaupun benar hak dia mengelak tu benar hak habis boleh titip hak habis itu dia hak berkaya dia. Wa man faqada al-ilma fa qalbuhu maridun wa mautuhu lazim. Mana-mana orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak ada ilmu, maka yakinlah kata dia, hati dia selalu dalam sakit sama, benar tak sebab sama, wa mautuhu lazim, dan kematian yang pasti. Mana-mana orang yang tak ada ilmu, maka tak sawalah, mesti hati dia rasa orang yang berpenyakit, dan itulah menunggu tahap mati. Sebab di mana orang yang tak ada nasi belah turut, orang tak ada air dah turut dia, maka tepi tubuh dia sakit dan menunggu tahap mati je. Tak kaya. Kerana dia saya hanya makan, tak ada makan. Tak boleh minum, tak ada minum. Jadi bila makan, tak boleh minum, tak boleh menunggu tahap mati je lah. Tak ada orang yang buat hidup sama dunia ni boleh hidup tanpa makan, tanpa minum. Itulah keadaan hati turut manusia. Kalau tidak buat hati turut manusia ni boleh hidup molek dengan tidak ada makanan ilmu dan tidak ada minuman hikmah. Tidak hidup. Kalau kita terjemah, selama terjemah saya ni adalah ilmu makna kata, hikmah ni makna tahu. Ilmu ada punya kata, hikmah makna tahu. Kerana kita ni punya sebab tubuh badan kedua, maka urus saluran tak dia kata. Nak kata berapa, nak jamu berapa, nak tengok berapa, nak dengar berapa, nak mikir berapa, semua ni urus kata. Kerana barang ni halal haram saya buat gila. Ada tahap jalan
dalam takwa, tidak takwa kita, warak, tak warak kita, lebar, tak lebar kita, guru, tak guru kita, antara dalam ni tidak urusan kata, itu urusan kata, atau kita akan hikmat. Jadi kedua-duanya berkandak keluar bagi saya manusia hidup dan terus. Baik. ولكنه لا يشعر به إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحسان. Bila dia kata, tadi dia kata kita, kalau kita tidak mengaji, hati kita mati. Boleh jadi kita nak doa dia. Kita kata, mati lagu mana? Tidak bang busuk-busuk. Kalau tubuh badan anak manusia ni, kalau tak mati, nak habis kalau dia kata mati tu. Kalau kita tengok dia bujur, tapi tak bengok-bengok. Tak lama-lama dia jauh, kau busuk. Jadi kematian tubuh badan manusia kita makan ni, orang siap. Orang dia tahu kan. Tapi kematian roh ni, tak siap kan. Ni jaga dia jangan, busuk, benda. Nak tengok kita bujur, jadi kebuli, tak. Salah gimana? Bapa jadi siap rasa. Kalau kita mati setelah tubuh, alhamdulillah, satu hari satu orang mati. Mati setelah tubuh. Kita rasa, kita boleh air, tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat hatian. Mati setelah tubuh. Itu boleh rasa. Boleh. Kerana kita boleh angkat sebelah tubuhnya, kita nak angkat sebelah ni tak boleh. Itu kita boleh rasa. Tapi satu orang yang hati dia mati, kita nak kata hati dia mati, hati kawan mati, hati dia mati, tahu. Kenapa tidak ada perasaan hati? Tak nak berjalan lagi mana? Tidak boleh kita kata mati. Apa terjadi ini? Walakinnahu la yash'uru bih. Kerana dia tidak sedar. Kerana dia tidak sedar tentang kematian hati. Idhubbud dunia wa su'uluhu biha ada salah ihsan. Kerana kalian berdoa ke dunia, kasihnya dia kepada dunia, dan bekerja kerasnya dia terhadap dunia, ada salah ihsan tahu, melumpuhkan perasaan dia, melumpuhkan rasa. Dia kata yang ni tak berasa dalam hati terukmu itu mati. Hati terukmu dia tumpul doa kepada dunia. Dia tumpul doa kepada dunia hingga kapan tidak berasa hatimu itu mati. Dia dalam hak sarang, dia kata begini. Contoh kita. Bila kita misalnya, ketika dia kata ada kata-kata Melayu kan, kata kita makan nasi tidak ada ketua lalu muka tangga saja. Tuak itu pun dekat yang kita buat oleh sebab makan nasi ini dia termuka muda kanan. Ketua lalu kita sedang. Itu memang betul. Kerana seorang manusia dia dah ditumpul perhatian dia pada perkara, maka perhatian dia hak lain itu semua sekali tertuhan. Bila segala perhatian dia kita ditumpul sama pada perkara, marilah gajah rimah keliling itu kita tidak akan sedang. Pasal kita ada tumpul pada benda. Kalau kita katalah, kita duduk kali-kali tengok ular. Lalu. Bila kita tengok ular itu tanda, dan kita ni rasa menyerap nakut mati, kita tengok babi ke gajah ke rimah ke berapa. Bila mata kita tengok ke rimah, maka dia kita ni betul-betul terpikat dengan keganasan rimah. Maka bukan mata yang kita tengok. Mata kita tengok rimah, telinga pun nanti bunyi rimah mengaung. Kakana kita pun nanti nak tekuk berdiri ke berapa. Kaki kita pun nanti tinggal nak rungar ke berapa. Tengok dalam perhatian negara lima kita bila bertumpu atas rimah tu, kadang-kadang budak tu anak tu bini mani jatuh tak sedar jatuh. Mungkin dia ada orang yang tahu belakang tu. Sebab tu lah. Apa namanya? Sebab tu lah. Kata dia, hati perut kita seperti itu. Hati perut kita manusia ni, Allah Ta'ala buat ni untuk kita sambungnya dia. Kerana dia ni sama tadi, jenis bagai tak nampak. Jenis bagai tak nampak, jenis bagai tak dengar, jenis bagai tak boleh pisah, jenis bagai tak boleh rasa, jenis bagai tak boleh cinta. Itu kan? Maka saya kita ni boleh sambungnya dia, nak menajak, nak doa, nak kata, dia gubuk dalam tubuh badan kita ni benda yang jumpa itu. Kalau kami benda tak nampak juga, benda tak nampak, benda tak dengar, benda tak nampak. Betul dah benda ni, boleh kita, bagaimana boleh kita mengerti untuk Tuhan, maka benda-benda ni juga boleh kita mengerti untuk benda tidak tepat, benda akan disatukan. Jadi yang mengerti, bila kita tumpu senak perhatian kita pada kata, maka dengan sendiri lupa langsung kita pada Tuhan. Bila kita lupa langsung pada Tuhan, maka
hati kita kuat lama dan mampu dengan Tuhan, tak pernah kerja dengan Tuhan, kita tidak tahu. Kalau siang malam pagi kita, bangun pagi, lihat mata, dunia. Lihat tidur, dunia. Hatta mata tidak. Kalau bapa tu nak jadi kedua tu, kedua kita. Tak ingat ada tetangga kita banyak mana hari ni. Tak nak siap kita banyak mana hari ni. Kerana kata diri, berapa orang ada kena banyak mana hari ni. Tak tutup langsung. Nak bangun pagi kelak mata tu, kita nak jadi banyak mana masa nak jadi mana hari ni. Semua dia tidak aktif. Tak ada tidak ada tetangga. Maka dia sebab tu, rasa menginginkan rasa niat dan sejak tak ada di situ. Kerana pelumpuan kita kata pada benar. Bila tumpu kita kata pada benar, tak ingat dan ingat. Hendak ada makan nasi, tidak dapat sesuai lalu makan dia tidak tidak. Itu pentingnya. Jadi tidak kata dia, kalau orang yang tidak tahu hati dia nantinya itu tidak siap. Karenanya, hubud dunia wasyuruhu dia, ada kalak ikhtiar, karena kasih dia ke dunia, dan suruh usaha dia terhadap dunia ini ada kalau ikhtiar membatal atau melumpuhkan kerajaan ini. Karena itu benda min yawmi kushikal rifad atau min yawmi kashfil rifad. Apakah minta dengan Allah jangan lidah sampainya hari dibuat penutup. Kami tak beda dengan Tuhan. Jangan wedari, ya Tuhan buat nubuat. Tak boleh. Tuhan buat nubuat. Dia masalah. Kita manusia. Manusia ada zaman dia, mungkin manusia zaman Nabi Muhammad. Manusia itu apa? Sama jenis daging darah, sama jenis mata telinga, sama jenis akal dia. Itu benda lah. Sama besar, sama kecil, sama tinggi, sama jenis, sama kuliah. Allah jangan sahabat Nabi yang maksudnya, yang tidak buat ayat itu, kena ibadah atau salah, kalau kita merasa dia sendiri pada kita. Salah sama sahabat, sama telinga yang belakang. Mata sama sudah sama lagi, telinga sama berat sama yang belakang. Itu lah. Tapi kerana apa? Ya Allah zaman Nabi, Allah tanya sahabat-sahabat Nabi seperti sahabat Salihin. Buat kalau dia kalau kita baca cerita dia ni, kita berasa Allah. Dan sahabat Nabi Lam, tak sisi, dia boleh buat begitu. Jawab kata dia, kerana tidur, misalnya dia ada selipuk atas mata, selipuk atas telinga, yang menyebab kita mahjub. Akan terhijab kita ni Tuhan. Oleh itu, Tuhan buat. Kita ni Tuhan ikut. Dia waktu Tuhan buang, dia kita Tuhan ikut ni kenapa? Kerana kita sendiri susah. Nak suruh dia ikut. Allah itu sendiri susah nak suruh Tuhan buang. Berdoa juga waktu belan-belan dia waktu dia berdoa. Minta Allah Ta'ala apa dosa dia, minta Allah Ta'ala bubuh iman dalam hati dia. Dia doa lagu tu, dia buat kerja. Dia buat kerja benda yang menyebabkan hati turut dia masuk iman, dia dosa lagi jauh-jauh dengan dia. Maka Allah Ta'ala punya sebab tengok dia ni sungguh-sungguh doa telah bertiga 13 maka Allah Ta'ala buatlah tidur. Bila dia tidur, kalau kita kira nampak serta apa namanya tanda akhirat dengan serta apa tanda akhirat nampak serta kita baca habis kali saya sahabat nama Hanzalah di kita nak berdakwah tidak ada katanya sahabat jawab Hanzalah kata munafik dah munafik dah aku kata Hanzalah kata tidak ada kata yang gaduhkan kata munafik sendiri. Dia kata munafik gana tak aku dia bakar kata dia. Bila aku dididik sekali dengan nanti, nampak orang tengok-tengok itu sudah apa? Nampak itu sudah apa? Tapi bila tunggu daripada tak Nabi mengajak balik jumpa anak dia masuk dapat batu nyapu ke gudang itu dia awal kan sudah apa? Kata munafik gana kata sunnah apa? Kalau aku begitu juga. Tapi dia masalah ni mana problem ni tidak problem ni saja. Problem ni aku tu. Benda lagi problem manusia tu. Jadi dia dah nak bakar. Berapa janda. Kalau zalah ni kata. Dia kata saya ni. Boleh kita kata dia. Tapi kita kata dia lah. Itu kan Nabi ni. Itu kan Nabi. Ya Rasulullah. Menafakkan zalah. Kata-kata. Ya Rasulullah. Menafik dah. Nanti kata apa.
Ada yang terasa. Tak boleh. Tak mati tuan. Kita aku main hidup sekali. Innamu wa ya'namu naja'ah. Kudus-kudus. Ka'anna ra'yu aizin. Seolah-olah kami tengok macam ni. Kemudian aku. Jadi, kalau aku nak bersegera keluar tiap hari, bila duduk sekali nama. Jadi, bila kami keluar daripada kamu, balik di tengah nak diri, oleh kerana disediakan aku. Betul kali keluar diri. Nabi, bagi saya cikgu yang bijak dan berpengalaman. Walaupun Nabi ini kita kata mengajar 10 tahun lebih dengan mereka. Tapi pengalaman dia tu adalah himpunan daripada pengalaman orang-orang Nabi-Nabi itu ada itu. Uti ilmu al-awwalin wal-akhirin itu. Ilmu yang dah ada aku ni, ilmu orang zaman hari itu semua pokok belakang dengan aku. Dan ilmu orang sedia banyak mana pengalaman sama dia itu kan belakang dengan aku. Jadi sebagai Nabi seorang ibu yang berpengalaman dia dengan ada itu lagi. Dia kata masalah ini bukan masalah masalah. Masalah manusia seluruh kami terima kasih. Bila dia bertanya dengan itu, dia bertanya baik-baik, bertanya masalah dulu, warna, lagi-laginya kita ada. Aku seperti sesuatu yang kita, waktu sesuatu dekat kita, maka itu putih. Titik so, titik dua. Dan dia bila kau jauh, sesuatu titik so, titik dua. Dan dia bila kau jauh, sesuatu titik kau jauh, kau berapa saya tak baik, saya dah berkaya. Tak lupa. Begitulah kadang. Jadi nak kita begini lah. Lalu tadi ni makna nak kuat. Nabi kata kalau boleh lupa dengan ketika hak duduk sekali ngaku. Hak duduk sekali ngaku, menampak ibu-ibu sedang ngaku. Kalau boleh duduk rumah pun lagu tu juga. Bila pada pun nampak lagu tu juga. Di kedai lagu tu juga. Rasa fa'askumul malaikat itu sikum mati itu. Maka lihat akan jabatannya. Lihat akan lurut belakang musuh-musuh. Tanda terima kasih. Kerana ni walaupun ni orang, tapi mempunyai nilai yang tinggi yang tanpa ketika. Nampak syurga neraka yang mana tadi tak kira duduk dalam masjid, tak kira duduk dekat, tak kira duduk. Kalau memboleh tanda tu sama-sama, maka belakang akan tunggu ni sama-sama. Hormat pada ni, dan tinggi-tinggi. Tapi Nabi kata walaupun saat dan rasa. Nabi kata ada Allah lah. Muni Allah. Bukan belakang. Bila muni Allah tidak belakang. Artinya ni kena tahan. Ada saat-saat tertentu yang kena jadi supaya hak ni untuk sekali ngaku tu. Dan ada saat-saat tertentu yang kena lupa sebagaimana mulai aku. Jadi ini yang demikian solusi. Minta solusi, minta kata munafik lah. Berat doa, munafik diri, berat doa. Penting manusia dia bila dia depend dengan orang ahli akhirat, maka dia pun terpengaruh menjadi ahli akhirat. Jadi bila dia depend dengan benda-benda yang jauh sikit dalam bentuk akhirat, maka dunia sikit, anak, dia rumah, tangga, kapal, lama, harta, benda-benda semua ni, benda-benda tahu akhirat dengan dunia sahabatnya, tapi kita nak kemudian berbeza. Jadi oleh yang demikian, pesan Nabi nya berbeza. Masalah kaya harta, kita lupa. Baik. Tapi janganlah pula jadi balik dia malah bagi kita ada tak ada dia dari akhirat tak ada. Jangan. Dia ada masa mencari harta. Jika mencari harta tu nak lupa kat mata akhirat tak boleh juga. Itu kelemahan mencari kaya manusia. Tapi aku nak pihak kena juga kira juga dia jadi boleh suka daripada keadaan mencari dunia tu dulu tu. Dia ada masa mencari masa tu. Mencari yang baik-baik, mencari yang salah-salah, supaya ketika melupa waktu mencari dunia itu, memberi hidup dengan tindak akhirat, kita mencari yang baik-baik. Jadi benda-benda begini kalau habis semua. Inilah. Jadi, waktu Hanzalah misalnya, waktu Hanzalah dia sekali Nabi, maka pelutung, saji itu kelihatan. Maka kata atau fikak maknanya nampak dengan aku. Bukan nampak dengan mata ini juga. Mata ini bukan mata tarah dia boleh kena dengan aku. Buat di dalam mata ni tak urut nak dengan aku ni. Sebab kita kata mata kita ni tak urut nak tengok sekejap ni. Bila kita buka jasanya nak tengok sekejap tak boleh. Kena pakai batu sebut di mata tahu nampak. Kena dia tu. Tapi tidak sedang apa asal saat mafiah ni. Walaupun mana kita hidup dengan Nabi sekalipun, adalah mata kita ni ataupun radar ada telinga ni tak urut nak dengar suara dari segera, tak urut nak dengar kepik lawan belakang tu. Tapi apa lagi?
Kalau kami mata api, telinga api, tangan api, kaki api, tu api jatuh semua sekali ni. Betul je. Bila kita duduk sekali aja, maka apa namanya debu kepada daun getah kalau cermin kita akak dekat. Walaupun mula-mula kita debu kecil molek, tapi bila kita daun getah mau yang dulu sampai jatuh telah akak sekali juga. Sesuatu akak ikut juga lah. Jadi bila kita besok buat daun getah kat cermin tu, buat karak, buat debu jatuh cermin sekali. Jadi bila hati perut kita ni, bila kita duduk saing dengan benda-benda dunia mulakan ni, dia mari puak lemu, puak daun getah, puak peluk ni, puak apa yang menyebabkan cermin, walau buat mana-mana sekali tu, dan sini kita tanya, dan sini ada getah, sini ada lemu, tak berapa kan. Tarah cermin kita tu, tarah akak ipok, pupuk, sama-sama gelap lah. Tapi bila kita, bila kami tiga kandang, buat pupuk ni, pupuk ni, buat daun getah, itu lah. Apa ni ajaran hadis Nabi dan ketemu Tuhan kata Nabi. Maka ibarat kita fokus buat kita atas hati kita, buat daun kita atas hati kita, buat dulu atas hati kita. Maka dia kena balik. Lagi ni bayang orang panggil, kau kata itu orang hati. Kau kata tua, kau kata aku kuat hidup, kau kata aku tengok belak. Kau kata lah. Kerana cermin, selagi dia cermin, walaupun tahun dia belum 10 tahun duduk tulis kena apa namanya kesemua ragu tak sekalipun, lagi benda tu cermin tu ada tidak dapat, maka selama tidak boleh kita kata semula hati manusia tu juga. Walau kita ni tak semaya dan nak kata sama mana ada makan di reda makan yatim makan dapat letak mengatung belum dijarah hati kita. Tapi kalau kita ni semua tidak kita sendiri itu nak kisah diri, maka tidak lupa masa untuk kita pokok buatkan. Analah dalam ayat, dalam hadis yang ada semua sekali dikira sebagai pengokok untuk nak kita buat. Jadi usaha sebenarnya usaha daripada kita ada kan ada. Kalau kita sendiri malas, kita mari masjid, kita mari balas seperti orang pondok, orang ada ajak tak. Payah nak pergi. Dan kalau orang lain di situ, kalau tertanya tentang rumah tu, pas lagi orang tu ayat tu rumah tak nak sendiri tak nak kata. Ayah. Rumah kita kata ayah. Itu dia. Karena alhamdulillah ni itu sekali kita. Maka kami minta dunia daripada Tuhan, jangan ridai mari hari Tuhan bukan penutup. Maksud Tuhan kepada dia ni mati ya. Bila Tuhan mati kita, apa kita nak habis? Segala dunia kita. Dosa, pahala, syurga ni aku. Apa habis? Hari yang menyebabkan orang bila tak nak mati, dia muka mata, belalak, dia muka kan tak boleh buat, tak boleh tekan. Benda tu pelak cepat. Pelak cepat. Benda kat mari ni, tak dapat mata, lelah ni, nak panggil, apa, benda, gajah. Ada tengah mana tu, kerak kecil kopi tu, tak ada masuk kubur lah, kita masuk. Dia masuk ni. Benda kat semua tu, dia masuk. Jadi, bila orang tak lagi dengar, orang yang tak lagi dengar, tak wayak, apa wayak, dia tengok bayar tu, muka dia, hari tu baru tengok, dia pergi. Tapi bagi orang mukmin, dia lagi dengar semua tu. Syurga neraka, dosa, dia dengar semua tu. Kali pas, mari lagi tu, dia tak apa dengar tu. Aku lagi dengar semua tu, aku lagi baca semua tu, aku lagi ajar semua tu, aku lagi ngaji semua tu. Sebab tu kalau mari bayar tu, kita tak tahu. Sebab tu lah, kita kata sahabat lagi dua ni. Perang di antara putih dengan Argentina. Apa ni kanan letak khabarnya orang putih semua negeri. Seluruh negeri orang putih kejut lah. Bila kata perang dia senang. Betul ke belum? Kerana kata perang ni kata perang moden. Kata perang moden sebenarnya kata perang apa dia sebelah Argentina. Kata mana kalau dia berselah boleh perang. Boleh dia jepung lagi kata perang Argentina. Jadi bila nak kapal di kata moden, dia sengaja pergi untuk nak kawal kata-kata lain. Kalau kapal ni kata pengawal, kata pembinasa kapal Islam, pembinasa kapal Islam, pembinasa kapal, agakkan dia ni tak senang. Tiba-tiba tak ada dia rekod pun senang. Maka habis dalam teori kesimpulan. Kalau bagian-bagian tidak jangkau. Bila bagian tidak jangkau, kan berlaku juga, kesimpulan. Habis tidak cerita ni apa dah sahabat. Pada orang yang tak lagi dengar hidup dia, tak dia dengarnya, buka TV, tengok batu, buka dengar radio, buka tengok gon, tengok kat tempat buka batu. Apa ni, Quran dia tak lagi buka, hadis tak lagi buka pun tak, dengar pun tak, minat pun tak ada. Dia dah mari mengerti, balik lah tak tanya, tak selalu berapa. Nanti dia hidup.
Sebab itulah sebutlah Quran ada ayat ada setelah ada macam ni. Apa namanya? Dia min tasqatu fihi al-absar tu dia. Apa namanya? Maknanya ia orang zalim. Ia orang suka orang nak orang. Dia orang suka orang diri sendiri. Jangan kita aku lupa kesalahan. Banyaknya kat orang dan banyaknya diri sendiri ni jangan fikir aku lupa. Yang menyebabkan mu juga dia kenal malam. Mungkin aku lupa yang menyebabkan mu buat zalim sekali lepas. Zalim dua pun aku tak boleh pada. Zalim tiga pakar tak boleh pada. Maka mu boleh 8 minus pasal tak ada bagi buat lebih yang lain saja. Mu fikir aku lupa aku buat balas. Ya, innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhatu fihi al-absar. Kalau dulunya aku selawat. Aku selamat balasan itu untuk hari yang terlalu habis sekarang. Musta'ina muqni'in bi'usyih. Bila mari sampai hari itu, masa lalu habis, kalau mukuyu habis itu. Kalau habis itu. Itu dia. Bukan kerana aku lupa, kalau tak ingat penumpai, nak mencari apa yang tidak. Semua sekali kerja buat 6 minit, berapa sehari, berapa payah. Tapi aku dah proses. Hari, yang kedua aku nak telefon banyak melek, aku nak buka bak sekali, apa bakal ni akan terlalu, kalau ni akan tunduk, kita tak ada tu ada. Jadi sebelum daripada kapan hari tu, hari aku buat bini, kau atau kerja, kita kata hari aku buka kaji, kita kata nampak ada lagi, jangan jadi berapa hari, nak fikir kita kata, Ta'na'udzubillah min yawmi kushifal ghafar. Kami minta lindung dengan Tuhan, jangan widah sampai hari dia Tuhan buka tu. Bila buka tudung tu, dapat habis. Bagaimana kalau sudah dapat, bagaimana sudah habis. Belum daripada kapal hari tu, kita siap. Kita siap. Dan kapal hari tu, tak lihat, tak lihat apa kita. Dan kapal hari tu dah, usah kita yang tidak pandang. Nak kapal hari tu, kita tak lihat. Dalam agama kita ajar. Kalau hari tu, kalau nak sekolah lagi. Kalau nak hadir lagi. Kalau nak wafat lagi. Jangan wedan nyawa ni tak pada betul kita baru nak kata ni aku nak masjid, ni aku nak pergi jannah, ni aku nak pergi kerja tu, ni aku nak isi. Kalau kita tu harta nu tu tidak dibenar dan tasarruf walaupun sekarang kita tidak. Harta betul benar atas kita, betul benar kita tu. Kita tidak dibenar di agama kita, nak tasarruf, nak dapat tanggih, nak urus harta kita. Kita hati-hati. Kedua kita lagi bagian mustahil. Itu dia. Hak kita. Apa lagi hak kita? Sudah apa? Dosa kalau itu hak dia pada satu. Dia beri pada kita, dia tak beri pada kita semua. Ihsan belah. Dia kasih hadiah. Lebih lagi dia terus akan bila dia pada kita. Hak kita betul benar. Hal kita betul benar. Mengkedali hal kita. Hal kita ada berapa. Dia memandai pun kita. Orang yang faham benda ini. Maka orang tak ada berasa usinya. Orang buat kenak tak ada usinya. Orang tak sengaji tak ada usinya. Orang buat tak ada usinya. Kerana kelas kenal kita pada dina kita belajar ni lebih daripada ugut orang lebih lipat kita boleh mengatasi daripada pengalaman-pengalaman. Tapi bagi kita tak faham benda ni, maka kita nak rasa sama banyak. Kadang-kadang kita rasa orang ni kita bila kata apa kita kata kat orang dia kata Tuhan tak. Nak kata tidak syirik lagi tak. Nak kata tak boleh nak tengok ni kalau dengar dia. Nak kata ni jadi tak ni dia. Tak betul. Itu dia video. Ini kalau pada mengaji hasil daripada mengaji itu kita faham daripada faham tidak kata apa kita lagi. Fa innan nasa nuamun fa idza matu in tabat. Ini sudah Ali kata. Fa innan nasa tabat. Kerana manusia semua ini tidur je. Manusia semua ni kata punya ambil, dia kena tidur belakang. Faiza matu insadaq. Bila manusia ni mati, baru jaga. Saya kata dia tu. Peling sikit. Lagi dia ni. Lelah dia kata dia manusia kena tidur belakang. Bila dijaga ni, dijaga tak, dia mati. Bila dia mati, baru dijaga. Selagi mana kita ni tidur, bila kita tidur, siapa kita tahu? Telinga ni dah melek. Mata ada, telinga ada. Dapat, tapi bila tertidur banyak, baru pada 5 atau tidak lari, turun masa bunyi seperti tidak ini. Kenapa? Kerana kita tidak kenal. Kalau betul itu, saya kita mesti, kita macam-macam pasti nak tidur. Tapi dia, mari mati, kita mati walaupun lapak apa, mari 5, sehari walaupun kita mati banyak, mari tipis, berapa, kita tidak ingat walaupun kita pelahak 6 tipis. Kenapa kita tidur?
bagaimana kita tak madu benda waktu kita tidur, itu juga manusia dan waktu depan muka tak madu kan. Rasa ada tak madu Tuhan, komplek, pasal tak madu belakang. Ini kan balik, ini kita mesti tidur. Bila dia mati, barulah kah jaga. Sebab tu dalam kita tak tahu sebut, kita depan muka dunia anda ni, punya kejutnya kita bila kita mati. Bila kita mati, baru kejut. Sepatutnya bila kita mati, tak kejut. Tidak mati, dia kejut. Tak. Bila kita mati, ini kejut. Siapa orang kita punya itu, tengah tidur malam, dia tengah mimpi dengan anak raja, dia tengah mimpi jadi raja atau jadi berapa, boleh mari. Tak, kita jaga, tengok-tengok pun. Positif, mari dengan behak, kata tu. Behak. Berjalu dia dah, dengan hak dalam kecil dia tunggu ni. Hak apa semuanya, jari hak dia berjalu ni. Mari boleh dengan bagi yang berapa, kita sudah lah. Kita sedar. Waktu rumah tidur tadi, muka kita tu mesti bini nak raja, sebab nak. Dia dah tengok jenguk CCTV, dia tunjuk kak dia sebagai CCTV, lepas tunjuk warang kakak kita, kita sudah lah. Tak selama kami hak kita CCTV tak mari, sedaklah kita lari barangnya. Awak lari badak, awak lari barang cuka, sedaklah kalau orang besar. Kalau tak dapat tu, bila bayar tahu dia ke siang malam pagi kita dia pakai kecil kita ni ekonomi berapa bilik golok kis berapa bulan Singapura kis berapa dia pakai telefon lah kata kis berapa dia memang dia cek belakang walaupun setahun pun lagi tak dapat betul kan dia buat bila dapat betul molek kan walaupun kita besar mana walaupun habis kita molek dah dapat nanti kita tu minta maaf lah cik saya ada hijau atau maaf atau orang mati nanti dan tak habis lah habis kita ada dunia nak sebab walaupun tak semaya walaupun mazak harta wak naknya korang walaupun sebab tapi jangan sebab macam ni dia tak ada punya dia perlu tahu kan dia perlu cari kali dia letak lama dia nyalakan di kita dia ni semua rekod dia lepas apa time pun nanti tapi kita nampak dah segun rakod kita dengan apa ikut dia ya laitani kuntu turaba Tuhan kalau aku jadi tanah tidak itu dia kata baca dia mobil ya laitani kuntu turaba kalau aku jadi tanah tak tanah kalau digak dia tak ada apa itu yang daripada Pak Imam Nasaniani manusia ni semua mati Pak Iza matu sabah bila dia mati baru dia sedar tapi sudah tak dia apa lah Laqala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alaikum bil ilmi qabla an yufa wa raf'uhu mawt ruwabi وإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. Kata dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini disebut sama seorang sahabat Nabi. Dia sangat-sangat rapat dengan Nabi. Dia selalu tunggu Nabi, memang saja Nabi pergi. Dia ni tunggu bukan apa-apa tak semata karena mengaji. Dan dia tahu Nabi ini sebagai kita kata dia ilmu belaka, sebagai terbelakang dia ilmu belaka, sebagai tindakan dia ilmu belaka. Jadi dengan demikian dia wakaf diri dia untuk mengaji. Mana Nabi itu dia ada. Tadi kata Allah Assalamualaikum bila ilmu qabla an yufa. Menjadi kewajipanmu kena mengaji, jangan wirdah Tuhan kat ilmu. Tuhan semua kena mengaji. Jangan wirdah Tuhan kat ilmu. Akak lani. Apa arti ilmu kena kat? Waraf'ahu mawturuwatih. Maksud dengan Tuhan kat ilmu ni itu Tuhan mati untuk ilmu. Rawah maknanya rawi-rawi. Orang yang hidup mengajar. Selagi ada orang yang sanggup mengajar ilmu Tuhan, maka selama itu arti Tuhan tidak akan ilmu. Orang yang demikian selagi Tuhan tidak akan ilmu dia, mengajilah dia kata dia banyak-banyak. Dan Tuhan akan ilmu, maka tak ada orang mengaji. Bukan juga bayar tajak dah. Yang mana cara dia akan ilmu? Dia mati. Sebab kita kata, Tuk Nali mati. Kita ada Tuk Nali mati. Nak mari Tuk Nali lain. Tak dalam sekarang. Dia tak bilang. Tuk Guru nak kaya mati. Lepas Tuk Guru nak kaya mati, tak jumpa lagi Tuk Guru nak kaya lain. Tak sanggup bangun pagi, tak belak bersama dia sendiri mengajar, ada rezeki, ada, tak ada lagi, tak belum. Tak ada, ini lain, tak ada. Satu dari itu. Jadi sementara ada apa sementara ilmu dia ada di muka bumi ini, mengajar. Jangan lupa Tuhan. Percaya Tuhan tak ilmu, dia mati orang. Dia mati orang ini. Bila mati orang ini, walaupun kita nak ngaji, tak juga ada. Bolehlah ngaji kepada orang nak pacar-pacar itu. Wa inna ahadan lam yulad aliman.
tak ada seorang kuasa muka dunia ni, kau beranak alim tak ada. Kau alim dah mana alim tu pun mula-mula tu dah dia alim dia tu dia mengaji. Oleh yang demikian, ni jangan dah harap nak boleh alim ni itu dengan teriak mari ilmu totalnya tak mengaji tak ada. Kalau kami kau dulu tak ada. Beranak budak tu alim tu lain pada Nabi Isa kata lagi dia. Nabi Isa kata Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Allah dah ni. Aku ada di sini kata Alhamdulillah Rabbil Alamin dijawab. Bahagia tu seorang kamu ke dunia ni. Kita nak Nabi Isa lah kata dia Nabi Isa itu ilmu kedua Allah beri karena ruh kalau dia beranak tidak kepada lain. Wa anna ahadan lam yulad alimah. Semua orang yang kamu kata tidak beranak kepada alim. Wa inna la ilmu bita'alum. Bahkan ilmu itu boleh yang tidak lancar. Oleh kerana demikian, kalau nak alim suka dengan alim, dengan mati. Dan ngajilah sebelum daripada Allah Ta'ala, mati kita dulu. Assalamualaikum. Nak rakyat. Ada yang nak rakyatkan ini. Satu kawan kita ditimpa oleh ada sikit. Orang ada kebuti. Dia ni bawa kereta gala. Kedai tu hanya duduk umur 4 tahun. Ni kena atas ke bagak mata gala. Dia naik satu, jolip masuk. Jolip masuk dalam mata tu kena muslim. Ni pokok habis isi lah putih. Ni nak tulang kereta. Kemudian pok yang duduk ni minta 5,000. Bayar daripada dia orang yang rezeki. Jadi esoknya dia buat rasa. Esok dia buat rasa, dia minta lah kita pergi beranak-anak. Tolong dia. Dan boleh 5,000 kat sana. Budi Muhayyam dah. Sampai di pusing kanan, dia ada 10-15 ekor, jumpa lalu balik kanan. Jalan kanjur. Kakak itu dah.